Aduh, berapa kali sebenarnya nak buat umrah ni dekat tanah Mekah ni? Kadang satu, kadang dua, kadang tiga. Kadang kena ikut mutawif. Aduh, macam mana ni? Pening. Alah. Otak macam nak jatuh. Alah, pening. Aduh, tolong. Para penonton semua, berkenaan dengan berapa kali umrah yang kita perlu laksanakan di Tanah Suci Mekah. Yang pertama, haji semua kena lihat jadual program semasa di Mekah. Jadi kalau dikata 3 kali sahaja, 3 kali. Yang kedua, haji semua kena ingat waktu semasa di Mekah. Kalau dia membenarkan kita untuk laksanakan lebih daripada apa yang sepatutnya, dipersilakan, tiada masalah. Dan yang ketiga, haji semua kena lihat potensi diri tu, adakah boleh kita buat lebih ataupun tidak. Itu sahaja daripada saya, insya-Allah bermanfaat kepada semua yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.